kan. Ni semua cantik, clear. Tak ada apa. So kenapa dia macam tu? Mungkin dia punya heart tu ke? Ya. Heart problem memang akan cause coughing. Yang tu coughing Ya, coughing. So sometimes kita boleh confuse, mungkin hairball tapi mungkin jantung. So saya melampau sangat dia punya tu teruk. So sebab tu saya usually treat untuk hairball dulu, tapi kucing tak improve, kena check jantung. Sebab bila kita cakap coughing is something yang general, can be bacteria. Kalau jantung tu doktor nak kena pakai Shah Alam lagi. Tak, ininya saya perlukan darah, kita boleh hantar sampel darah, minta Shah Alam rankan. Anu darah je. Okay. So tak apa, hari ni kita go for simple first. Saya pun kena take into consideration buah pinggang dia bila saya bagi ubat. So mungkin ada few things saya akan bagi yang starting off dulu. And then if ada top up lagi, nanti saya minta Dr. Hasha tambah lagi. Boleh. Alright. Jom lah. Omega. Mami, senyap kan? Nak baik tak? Mami nak baik tak? Nak baik tak? Tengok nama. Boleh try for COQ10. Boleh start dah. Yang itu semua yang doktor punya ke ataupun luar? Memang luar punya. Sebab itunya very jarang-jarang yang kita dapat. So usually kita prefer warna beli kat luar sebab benda tu supplement long term kan. COQ10 tu brand COQ10 tak nama dia. Okay, tolong kita type je. Nanti saya hantar je. WhatsApp. Doktor hantar apa sahaja yang nak ni. Semualah. Okay. So boleh bagi dekat family dia juga? Boleh. Tak, memang kena bagi. Memang bagi je just in case. Semua dah after 10 years kena bagi. Husband dia paling dah kat 40. Diorang kalau tak ada sistem pun, bagi pun it helps with the organ.